الحمد لله الذي شرع لنا الصلاة معراجا للروح وجعلها وسيلة للذكر وسلما لترقية القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد المتقين والخاشعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ada minta jemaah yang berada di luar sudah masuk ke dalam masjid untuk mendapat fadilah mendengar khutbah dan tidak bercakap. Ikhwanul muslimin, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hanya dengan bekal takwa yang sebenar, kita mampu mencapai kejayaan di akhirat kelak. Ikhwanul muslimin, setiap manusia memerlukan jaringan hubungan yang baik dengan ahli keluarga, jiran, rakan sekerja, rakan sebaya. Bukan sahaja hubungan sesama muslim, malah dengan bangsa yang lain dan agama yang lain. Seseorang yang tidak pandai menjaga hubungan dengan manusia, sudah pasti dia akan gagal dalam kehidupannya, sama ada dalam kerjaya, perniagaan atau kekeluargaan. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai hubungan yang baik dengan manusia, kebiasaannya akan mendapat kemudahan dan berjaya dalam hidupnya. Khatib pada hari ini bukanlah ingin memperkatakan tentang hubungan itu, tetapi hubungan yang lebih tinggi lagi, tanpa sempadan masa, tempat dan jasa. Hubungan yang menjanjikan kebahagiaan abadi dan kejayaan hakiki. Ia adalah hubungan kita dengan Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Jika dengan manusia kita berhubung dengan telefon atau bertemu, apakah caranya kita dapat berhubung dengan Allah? Dan tujuan ini jugalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ikhwanul muslimin, kita dapat berhubung dengan Allah dengan kalimah takbiratul ihram yang dilafazkan sebagai rukun pertama solat berserta niat yang disertakan kerananya. Lafaz Allahu Akbar itu sepatutnya memindahkan kita dari alam dunia ke alam malakut, memulakan munajat seseorang hamba kepada Tuhannya, meletakkan segala-galanya kecil dan hina apabila kita berhadapan Allah pemilik sekalian alam. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 14, wa aqimis salata li dzikri. Artinya, dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Tidakkah kita berdiri di mihrab solat untuk mengingati Allah? Setiap daripada kita mendakwa perasaan kasih dan cinta kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Pernahkah kita persoalkan cinta kita itu tatkala kita lalai daripada mengingatinya dalam solat? Namun semua kita mengaku hanya memperhambakan diri kepadanya dan memohon pertolongan hanya kepadanya. Pengakuan ini adalah antara perkara yang terkandung di dalam rukun solat. Bacaan surah Al-Fatihah ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
Setiap malam Allah menawarkan kepada hamba-Nya untuk berhubung dengannya, melihat siapakah dalam kalangan kita yang menyambut seruannya. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman yang bermaksud, adakah hamba-Ku yang mahu meminta maka Aku berikan? Adakah hamba-Ku yang mahu mohon ampun maka Aku ampunkan? Adakah hamba-Ku yang mahu berdoa maka Aku kabulkan? Hadis riwayat Ahmad. Adakah dalam kalangan kita para jamaah sekalian yang menyambut seruan Allah itu? Bangunlah, bukan semata-mata untuk melepaskan hajat di tandas, tetapi diteruskan dengan mengambil wudu dan solat, walaupun 2 rakaat untuk menghubungkan diri kita dengan Allah pada waktu malam maupun siang hari. Ikhwanil muslimin, ingatlah, tatkala dahi yang kita muliakan diletakkan di lantai sebagai lambang ketundukan, itulah tempat yang paling dekat hubungan kita dengan Allah. Bagaikan mencium tangan ibu yang kita sayangi, tak mahu kita lepaskan. Kadang-kadang air mata mengalir mengenangkan dosa, mengenangkan umur yang singkat, amal yang sedikit, mengenangkan kematian yang pasti, tetapi rahmat Allah dan kasih sayangnya tetap dicurahkan kepada kita. Disitulah tempat ujian dunia terasa ringan. Tidak cukup sekali diletakkan dahi kali kedua ke lantai untuk melepaskan beban taklifan seorang hamba. Inilah tempat yang paling hampir seorang hamba kepada Tuhannya. Junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsirud du'a." Rawahu Muslim. Maksudnya, tempat yang paling hampir seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyakkanlah berdoa ketika sujud. Sebab itulah baginda merasa kerehatan dan ketenangan dalam solat. Baginda pernah berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Wahai Bilal, berikanlah kerehatan kepadaku," yaitu dengan melaungkan azan, memanggil muslimin mendirikan solat. Ikhwanul muslimin, junjungan mulia pernah berpesan, "Salli salata muwadda'," rawahu Tabarani. Maksudnya, solatlah kamu seolah-olah ia solat terakhir. Keluarnya kita dari solat dengan ucapan salam, tanda keluarnya seorang hamba dari munajat kepada Tuhan yang Esa, kepada memberi salam kepada malaikat penjaga manusia di kiri dan kanan. Namun, jangan kita merasa cukup dan sempurna setelah selesai, kerana solat adalah kurniaan daripada Allah, bukan kita yang menyempurnakannya. Banyak kekurangan, banyak kelalaian. Oleh itu, Nabi SAW mengajarkan kita supaya tidak lupa daripada beristighfar sekurang-kurangnya 3 kali selepas solat, bagi memohon kepada Allah agar ditutup kelemahan dan disempurnakan hubungan kita dengan Allah. Solat merupakan amalan pertama yang dihisap di akhirat kelak. Oleh itu, sempurnakanlah ia dengan melakukan solat sunat rawatib untuk menyempurnakan solat fardu. Dengarkanlah sabdaan pengguru kita Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan ibadat agung ini. "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi as-salat. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضة قال ربه انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Maksudnya, amalan pertama yang dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Sekiranya solat itu baik, maka sesungguhnya berjayalah hamba itu. Sekiranya solat itu tidak baik, maka dia akan rugi dan menyesal. Sekiranya ada kekurangan pada solat fardunya, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Lihatlah pada hamba-Ku itu,
Adakah ada padanya solat-solat sunat? Maka jika ada, solat sunat itu akan menyempurnakan solat fardunya. Hadis riwayat At-Tabarani. Ikhwanil muslimin, semua makhluk di alam ini, di daratan, di lautan, di langit dan di angkasa raya, bersolat memuji kebesaran Allah, tidak putus dalam menjaga hubungan dengan Allah. Malaikat-malaikat ada yang sentiasa sujud, ada yang sentiasa rukuk, dan ada yang sentiasa bertasbih, ada yang sentiasa memuji Allah. Makhluk-makhluk kesemuanya selain manusia dan jin sentiasa bertasbih kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal." Artinya, dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi sujud tunduk, sama ada dengan sukarela atau dengan terpaksa. Dan demikian juga bayang-bayang mereka sujud tunduk pada waktu pagi dan petang. Surah Ar-Ra'd ayat 15. Marilah kita sebagai khalifah yang dilantik oleh Allah di muka bumi ini, sekiranya kita tidak menjaga hubungan dengan Allah dengan melaksanakan perintah Allah, bahkan yang paling ditakuti adalah balasan Allah terhadap orang yang meninggalkan solat, mengabaikan tanggungjawabnya kepada Allah. Perkara ini diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kana lahu nuran wa burhana wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wa la burhan wa la najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Rawahu Ahmad. Maksudnya, sesiapa yang menjaga salat, maka baginya cahaya, hujjah dan keselamatan pada hari kiamat. Dan sesiapa yang tidak menjaga salat, tiada baginya cahaya, hujjah dan keselamatan pada hari kiamat. Dan dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubayy bin Khalaf. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rishwah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dana, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Justru salurkanlah infak anda sama ada zakat atau wakaf kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, sebahagian saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan khususnya di Palestin dan negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan. Justru, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, ulurkan pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fazal mustaghfirin wa ya najatat taibin.